Apa faham pun. Kalau kata janji, Ana suka biar sampai masa Sabtu ni ada. Kalau ada halangan tu tak ada daya upaya lah kan. Tu. Sebab masa tu sangat berharga lah. Kita pun suri rumah mesti kadang-kadang kita ada komitmen dengan keluarga. Kadang-kadang janji. Kita ada janji dengan keluarga kita. Tak apalah tunggu. Kata contoh mak ada kelas jam ni sekian-sekian. Tiba-tiba kita lajak. Jadi kesian dekat orang yang kita buat temu janji tu. Kan? Jadi dia dah menunggu, dia pun harap masa tu kita dah habis. Sebab Ana faham gini sebab Ana jenis orang yang apa? Anak ramai. Anak ramai. Baik, asal celah-celah tu Ana catatkan kehadiran. Ana tak panggil nama dah. Ana tengok jam masuk je Ana catat. Dan Ana nak tanya Aryan. Siapa Aryan? Ada kau nama Aryan? Ada kau Assalamualaikum nama? Ustazah. Ya, Waalaikumsalam. Saya Aryan ni siapa? Hafizah Hamzah. Saya Hafizah Oh. Hamzah. Saya tengah nak tukar nama anak. Sekejap. Baik. Uh, Suspend juga Ana ni. Ana punya ni tak ada ni. Okey, baik. Hari ni Ustaz Eka dia bagi tahu kata dia lambat masuk, dia ada hal. Jadi Ana buka majlis dulu lah nak. Okey, baik. Kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Ustaz, alhamdulillah Ustaz dah masuk. Sila Ustaz, Ana serah pada Ustaz. Sila. Teruskan. Kita sambung Al-Fatihah nah. Nanti Ustaz sambung doa. Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha jami' awal wa afan wa tadilana biha jami' hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyat wa tarafana indaka darajat wa tubalina asawaya min jami' khairat fi hayya wa dal mamat. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaimi rahmatika ya rahman rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz atas baca doa pembukanya. InsyaAllah mudah-mudahan berkat kelas kita malam ni. Semakin lama kita di dalam kelas, semakin berkat kita punya ilmu. InsyaAllah. Baik, dan tanpa melengahkan masa, Anak rasa tak ada sesi ta'aruf dah. Kita terus kepada chapter 3 ya. Allah. Sesi yang satu ini sesi yang kedua. Sesi pertama Anda dah beritahu maknanya kita akan untuk malam ni kita akan sambung sesi yang ketiga iaitu asas muncung seringai. InsyaAllah Anda rasa semua dah buat prep rumah dengan bagi masing-masing. Baik. Untuk muka yang pertama, di sini ada tertulis, Anda nak tanya saja. Okey baik. Huruf hijaiyah ada berapa? Bagi tahu Ana banyak nak tanya saja. 29. Ya, 29. 29 kita perlu tolak satu. Apa hurufnya? Alif. Kenapa kita tolak alif? Okey, sekali lagi. Ana nak tanya. Tolak apa huruf apa? 29 huruf. Kita tolak huruf apa? Huruf alif. Huruf alif. Huruf lam alif pun kita tolak juga. Tapi lam dan alif sudah ada. Huruf hijaiyah, maka kita tak guna pakai lagi. Kita guna yang satu-satu. Baik. Jadi dalam 29 kita tolak alif. Sebab apa kita tolak alif? Alif tak boleh menerima baris. Ya, benar. Alif tidak boleh menerima baris. Ya. Kemudian tengok daripada kotak sebelah kanan Di dalam tu Ustazah dan Ustaz mesti tulis 29 kan. Baik, sebelah kanan tu dia khususkan untuk huruf. Tulis itu jumlah huruf tebal. Berapakah jumlah huruf tebal? 9. Kat sini 9. Tapi di sini Ustazah Zura buat 7 plus 2 kan? Betul tak? 7 plus 2. Dalam 2 tu dia ada B, dia ada B bulatan. B. Makna B bulatan tu apa maknanya? Bersyarat. Ya, bila bersyarat.
Bila bersyarat, apa sebab? Kenapa dia jadi syarat? Kenapa dia bersyarat? Ya. Terus bagi tahu semua Sebab boleh jadi tebal dan boleh unmute jadi suara, nipis. semua unmute suara. Ana suka komunikasi antara ya. Kenapa dia jadi bersyarat? Ada masa di tebal, ada masa di nipis. Ada masa ditebal, ada masa ditipis. Baik. Dalam 17 itu, 7 tu huruf apa? Bagi tahu Ana. Tod, Tod. tod, Okey, bagi yang tu. Mula-mula bagi Ana minta Ustazah Mazarila tolong huraikan pada Ana huruf apa? 7 huruf yang tebal tu Ustazah. Ya, Huruf ya. Sad, Sad, Dad, Dha, Ta, Qaf, Kha. Cukup 7. Ah, Cukup 7. Okey, Ustazah Hasni, bagi tahu kat Ana yang 2 tu hurufnya apa? lam dan ra. Sekali lagi. Lam, ra. Jangan sebut ra Ana, jangan sebut ra. Ra, lam dan ra. Terbiasa, Ra. Ustazah. Sebut Ustazah Hasni. Sebut sekali lagi bunyinya. Lam, ra. Ya, cantik macam tu sebut macam tu. Ustazah Fadilah dah masuk? Oh, cikgu ni kena kerja dia lebih. Okey, baik. Bagus, betul. Lam dan ra. Sebab ada masa tebal, ada masa nipis. Okey, baik. Seterusnya, berapa huruf nipis jumlahnya? 22. 19 campur 3. Jadi 22. Okey, 22. Ustazah Sharifah umur panjang. Ana sebut je Ustazah Fatimah. Alhamdulillah. Cukup cakap lah. Amin. Amin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Di sini huruf. Okey, bagi tahu dalam 22 itu semua ustaz dan ustazah tulis apa dalam petaknya? Seperti yang Ustazah Zura minta tuliskan. 19 tambah 3. Okey, 19 plus 3. 3 tu huruf apa? Ustaz Haikal? Alif lam ra. Ana ustaz, ana nak tanya. 3 tu huruf apa? Alif, lam, ra. Okey, sekali lagi sebut alif. Alif, Sekali lagi. alif, lam, ra. Alif cepat Ustaz Ana, jangan alif. Oh, dia tak panjang Ada Okey. alif. Dia Alif. masuk cepat, ya. Okey, baik. Alif lam ra, betul. 3 tu ialah alif lam ra. 9 tu. Okey, Ustazah Supiah. Bagi tahu kat Ana 5 huruf yang dikatakan 22 itu. Huruf ba, ta, ta, jim, ha. Anda Ustazah mengikut turutan. Huruf yang akhir huruf apa Ustazah? Huruf ha. Salah tu. Ulang semula. Ba, ta, ta, jim, ha. Anginkan dia. Ha. Baru betul sebutannya. Bagus Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah Jamilah. Sebutkan lagi 5 huruf yang nipis selain daripada huruf yang tadi. Zal, zai, sin, shin. Bagus. Bagus nak ikut turutan. Bagus lah. Okey, seterusnya ada lagi hurufnya. Ustazah Hasni, sebutkan Kak Ana 5 lagi selain pada yang tersebut. Ain, Sekali lagi, semula sebutnya. ain. Bukan Ustazah. Ain, Sekali lagi. ain. Ya. Bagus. Lagi. Fa, kaf, Ya. mim, Ya. nun. Bagus. Okey, seterusnya Ustazah Mazia. Sambung. Nun dah cakap. Nun dah bagi tahu. Wow. Ya. Ha. Sekali lagi. Sebutkan huruf ha sekali lagi.
Sebutkan huruf Ha. Hamzah sekali. Sebutkan huruf ha sekali lagi. Ha. Jangan pedas. Ha. Ya, Ha. lepas tu ya. Hamzah. Ya. 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 Okey, cuba kira Kak Ana. Cuba kira berapa huruf tersebut. Mula sekarang, kira-kira. 19. 19. Ya, 19. lambat ni. Cikgu Mat 19. ke mana? Cikgu Mat. Oh, Cikgu Mat Sebab kata patut bagi jawapan. Dia senang je saja. sebab 5. sebab Anak patut Ustazah kurang suruh berapa? kira. Jadi Yes. kira lambat sikit. Takkan Ustazah nak kira satu-satu. Mesti anak dah bagi seorang 5. Kalau seorang 5, 2, 10. 3, 15. Seorang 4. Senang. Kan ada 19. Padahal Kita dah kena ada. coba. Dah Kena tulis coba cepat. 19. Kita nak coba. 5, 10, 15, 19. Okey, bagus. Dah 19. tulis Ustazah. Padahal dah tulis. Ya. Okey, baik, selesai. Selesai muka surat 15. Kita tengok kepada muka surat 16. 16 tu apa yang minta dituliskan atas 1.2? Ustazah semua tulis apa? Ustaz tulis apa? Baris atas dan alif. Baris atas dan alif. Baris atas dan alif. Okey, yang di petak yang kedua pula, yang di petak yang kedua? Alif. Alif. Alif besar. Bukan. Maksudnya petak yang pertama tu. Petak yang pertama. Apa Alif Ustazah tulis? sahaja. Tak tulis apa pun. Dua-duanya. Baris atas sahaja. Kena ada atas Baris Oh. atas. Siapa tak ada Atas tulis? sahaja. Baris atas sahaja atau kedua-duanya? Kedua-dua. Ya. Okey, dalam petak yang kosong apa yang ditulis? Alif. Alif. Tanda-tanda alif. Ya, alif yang tidak bertanda dan alif yang bertanda. Alif tidak bertanda, kita tengok alif yang besar dan alif yang kecil. Tetapi alif yang bertanda itu adalah tanda maddah. Dua, alif besar tanda maddah, alif kecil tanda maddah. Tapi kita fokus kepada alif. Alif yang besar. Baik, di bawah yang panjang tu tulis apa? Boleh tebal atau nipis tebal atau berdasarkan nipis. huruf sebelumnya. Bagus. Itu skripnya. Ataupun kita boleh tulis itu boleh tebal atau nipis mengikut huruf sebelumnya. Berdasarkan boleh mengikut huruf sebelumnya. Okey, bagus. Baik, seterusnya kita tengok petak yang kanan. Apa yang Ustaz dan Ustazah tulis dalamnya? Ustazah Syarifah. Alif tebal. Alif. nak tanya. Ya, sila. Siapa nak saya? tanya. Ya. Saya Fauziah nak tanya. Ya. Yang dalam petak panjang tu, itu Ustazah Zura tulis lebihan kepada baris atas yang kepanjang tu padamlah ya? Ganti Tak perlu boleh. padam. Itu makna dia. Itu makna dia. Makna alif, makna dia alif apa? Iaitu alif mad kepanjangan daripada baris atas. Atau baris atas yang dipanjangkan. Atau lebihan daripada fathah. Lebihan daripada sebutan fathah. Iaitu kita kena panjang. Itu makna dia saja. Tetapi di dalam petak tu kita tulis boleh tebal atau sebutan alif tu boleh tebal atau nipis mengikut huruf sebelumnya. Okey, baik. Ustazah Syarifah, bagi tahu Ana, petak yang bawah tu sebelah kanan. Okey, yang sebelah kanan adalah huruf-huruf tebal. Dia kata ada 8 tambah 1, iaitu yang satu tu adalah lam. Ya. Ya, huruf tebalnya? Huruf tebalnya sod, dot, to, dho. Tak mau, tak cantik. Sebutan yang tidak cantik. Sod, yang tu. Ya, mengikut daripada chapter 1 yang kita belajar. Semula Okey. saja. Nak kena sebut elok-elok lah. Oh, mesti. Kita pun nak comel-comel. Sod, sod, Bagus. to, dho, zo. Sod, dot, to, dho. Okey, bagus. Ustazah Fauziah, 3 lagi tambah. Okey. Y, ha, fa. Sekali lagi sebut. Semula. Ho. Y, ha, qaf. 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 Ya. Bagus, bagus. Maka tapi tadi Ustazah Syarifah dah bagi tahu dah huruf-huruf
yang tambah satu huruf lam. Okey, Ustazah Hafizah. Ustazah Hafizah. Yang sebelah tu Ustazah tulis apa dalam petak? Nipis 9 tambah 1 20. Semula Satu tu lam. Ulang semula. Nipis, huruf-huruf Ya. nipis Ya. 19 tambah 1 sama dengan 20. Satu Bagus, Ana tu dengar lam. 9. Ya, betul. 9. Okey. Siapa ada suruh Ada. Ustazah Jamaliah. Bagi tahu Ana huruf nipis berapa yang 19 huruf nipis tersebut sekarang. Unmute suara Ustazah. Unmute suara. Ustazah, Ana tak dengar. Faham tak? Faham tak makna percakapan Ana? Suara Ustazah. Suara tiada. Suara Ustazah Jamalah Daud. Sila suara sekali lagi. Ya. Ustazah tolong ulang soalannya. Soalannya, huraikan kepada Ana 19 huruf nipis tersebut. Nombor yang ni ba ya. Yang huruf nipis tu lah 19. Okey. Daripada awal. Okey, semula. Ba. Alif. Ba. Salah. Alif tak kan? Alif tak termasuk dah kan, kita dah buang alif. Ba. Ta. Ka. Jim. Ha. Sebut sekali lagi huruf ha. Jim. Ha. Ha. Dal. Satu. Dal. Zal. Ya. Ain. Kenapa alif pula? Salah tu. Ain. Ain. Sekali lagi. Okey, Ustaz Haikal. Sebut semula. Tolong bantu Ustazah Jamaliah. Ustazah Jamaliah dengar dan catat. Okey, sebut Ustaz yang 19 huruf nipis. Semula. Ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Cukup. Okey, berapa? 19. Bagus. Ana kira pun cukup 19. Alhamdulillah, Masya Allah. Mana tiada masalah, semua faham kan? Ada nak tanya dalam muka surat 2 ni? Clear? Crystal clear? Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita bawa kepada muka surat sebelah. Muka surat 17. Okey, dalam muka surat 17 ni dia ada formula saja. Formula dia MSD. Okey. Ustazah Siti Aisyah. Apa makna M tu? Ada Siti Aisyah dah? Siti Aisyah. Assalamualaikum. Apa makna M tu? Apa barisnya? Bagus. Okey, seterusnya Ustazah Faizah. Saya. Yang kedua? Baris? Bawah. Bagus. Baris bawah. Ya, seterusnya Ustazah Jamaliah. Ya. Apa dia? Yang ketiga tadi dia pada kata dah muncung, seringai, yang satu lagi? Tiga moncong. Dah cakap dah muncung cakap dah. Atas, buka, seringai. Satu lagi belum sebut. Muncung. Muncung sudah. Sudah. Buka. Ya, buka. Buka baris apa saja? Buka baris atas Ya. Atau baris atas atau Arabnya? Fathah.
Kasar. Ya. Sekejap. Sekejap. Fathah. Fathah. Ustazah mesti tergagap-gagap lagi Ustazah. Okey, baik. Okey, baik. Dalam petak yang pertama, Ustazah Maziah, apa yang dituliskan di situ? Petak yang pertama, raikan huruf, Lagi? makhraj dan sifat. Bagikan pada dulu, makhraj dan sifat. Ya, lagi satu, ada lagi penambahan? Tak ada. Oh, Ustazah tak ada. Ustazah terlepas. Ustazah sini? Sama Ustazah, dia raikan huruf yang terdiri pada makhraj dan sifat. Situ Itu dia saja. yang diberitahu. Ustazah Mazarella. Apa ada tambahan? Ada tambahan lagi? Sama Ustazah, Ustazah, saya, memang dapat yang tu Ustazah, je. saya tulis meraikan sifat dan meraikan baris. Yang tu yang petak dua. Yang ni petak pertama ni. Tak satu raikan huruf dengan makhraj dan Ya, sifat. makhraj dan sifat je. Dia maklum kat kita. Ustaz Haikal ada penambahan? Ustaz Haikal ada? Tak ada, sama juga macam dia orang. Iaitu sifat, anak rasa mungkin terlepas dengar kot. Sifat tak dihuraikan dalam ni. Betul Ada ke? sebenarnya. Sebabnya marij dan sifat tebal dan nipis. Tebal daripada sifat tu Ustazah Zura kata tebal dan nipis. Ustazah, ada dia tambah tapi bukan dalam petak. Tulis LP, bincang Tapi kita sifat pilih. tebal nipis sahaja. Adalah Okey. tulis. Makhraj dan sifat. Sifat dia bagi dua iaitu tebal dan nipis. Okay, nah? Dia maklumkan Ustazah, dia kata Rakhawah Hams tu tak belajar kat sini. Ya, Kita macam tu je. Memang tak belajar. Anda pun tak Tapi sebut. tebal dan nipis tu dia tak mention lah. Ataupun saya tak dengar macam tu lah. Tebal dan nipis. Anda Tebal dan dengar nipis, sebab apa anda Okey, cantik? tak apa. Kita tak saya Okey, tambah. seterusnya. Petak yang kedua. Petak yang kedua Ustazah Hafizah beritahu Ana. Nak tulis pada dalam petaknya. Ustazah, yang ni saya tak tulis. Oh ya, Ustazah tulis. Okey, siapa boleh bantu? Ustazah. Ya, Ustazah Sharifah. Saya tulis yang kotak nombor 2 tu raikan baris. Sama ada baris atas ke, bawah ke ataupun garis depan. Di mana kita raikan baris dengan membuka seringai ataupun muncung. Tepat sekali. Masya Allah, tabarakallah. Bagus Ustazah atas suraiannya. Okey, seterusnya buka surat 18. Anda rasa buka tu tak ada masalah. Cuma kita boleh guna untuk formula ni muncung seringai buka kita boleh gunakan MSB. Nah, MSB. Jadi shortcut lah. Jadi tak kalau muncung dua perkataan. Kalau seringai 3 patah. Buka. Sekarang senang ya. MSB. Macam kiraan macam Cina kira. Sunset. Kalau kita 1, 2, 3, dia dah lepas 10 lah. Kita pun nak masuk 4, 5, 6. Dapat sunset. Betul tak? Kalau Cina punya mana cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Kita 1, 2. Okay, jadi kita cepatnya. Jadi kita gunakan MSD. Okey, seterusnya muka surat 18. Baik, di situ apa yang petak kosong untuk nombor 1? Kita tulis apa? AKL. Belum. Dalam nombor 1 tu. Dalam petak kecil tu. Meraikan. Okey, meraikan kita guna pada 2 petak. Pertama dan kedua. Okey, daripada meraikan sifat pertama. Yang meraikan sifat. Okey, sifat pertama sifat apa? Sama-sama. 1, 2, 3. AKL. Apa makna AKL? Angkat keliling lidah. Seterusnya APL. LB bersyarat. okay, yang pertama APL iaitu angkat pangkal lidah dan yang kedua B tu kita kena buat apa? Lidah bersyarat. B tu kita kena buat apa? B kita kena buat apa? Bulatkan. Bulatkan. Okey, baik. Bulatkan. Okey, seterusnya yang ketiga, petak ketiga. Leperkan lidah. LL. Leperkan lidah. Ya. Senangnya LL, leper lidah. Okey, leperkan lidah. Dan seterusnya yang ketiga, petak ketiga. LRG. Lidah relax sahaja. Okey, baik. Seterusnya kita tengok berbaris. Baris dia, baris M. Dalam M kita baris apa?
Muncung. Muncung. Ya. Koma. Kalau baris, kalau S, Seringai. Seringai. ya baris. Baris, Ba- seringai bawah. baris apa? Bawah. Kasroh. Okey. Kasroh. Kalau B, baris? Fathah. Ya, fathah. Okey, selesai. Tak ada masalah. Nanti kita akan sampai bila part carakin, kita guna macam tu je. LL, AKL, APLB, LRJ. Okey, seterusnya muka surat 19. Maaf, Azhar nak tanya soalan. Ya, sila. LL RJ tu apa yang beza? Sebab dia lepaskan lidah. Lepas tu lidah relax. Yang bezakan dua. Kita belum sampai topik dia lagi. Jadi kita sebut saja dulu. LRJ lidah relax je. Nanti akan sampai mesej dia punya tempat baru nak beritahu. Jadi sekarang ni Ustazah ambil cakna je. Baik tahu saja. Lidah relax je. Sudah. Okey. Buka surat 319. Lagi ada jumpa 19. Okey, baik. Di sini ada huruf 9 beradik. Huruf 9 beradik sangat penting. Sangat penting diingatkan. Okey. Untuk bilik A, kita panggil bilik bilik A, bilik B, bilik C dan bilik D. Huruf untuk bilik A berapa huruf? 4. 4. Hurufnya apa? Kod. Ya. Bermakna huruf bilik A ni ialah huruf yang paling tebal lah. Paling tebal. Jadi sama ada baris atas atau bawah atau depan dia tetap tebal. Itu sebab tu dia diasingkan jadi bilik A. Seterusnya bilik B. Bilik B, okay. Apa hurufnya? Dia kategori huruf yang tebal sahaja. Tebal sahaja. Okey, bilik C huruf apa? Lam. Okey, lam tu kenapa dia diasingkan? Dia tulis itu apa dia? Baca dia? APL bersyarat. Ya. APL. Apa makna APL? Angkat pangkal lidah. Pangkal lidah. Ya, dia sama dengan huruf dengan bilik D, iaitu bilik D huruf ra. Ra pun angkat pangkal lidah bersyarat. Tapi dia tak digabungkan sekali. Sedangkan dua-dua APLB tadi tak digabungkan. Kerana apa? Kerana ra tu dia lebih banyak akal. Berbanding dengan lam. Lam untuk baris depan dan atas sahaja. Apabila bertemu kalimah Allah. Tapi ra tidak. Ra ada masa dia lebih banyak lagi dalam kategori dia. Baris atas, baris depan, baris bawah, baris mati. Jadi kita akan jumpa kemudian. Okey, seterusnya. Ustazah, ulang balik Ustazah. Lam tu bila jumpa baris depan dan baris atas. Ya. Apabila dia jumpa, okey, siapa boleh ulang? Ustaz Hikal ulang Kak Ana. Tolong ulang beritahu kawan-kawan. Kenapa Saya pun perlukan bantuan juga. Sebab benda tu saya catat salah. Baik. Siapa boleh bantu Ustazah Mazarila? Tolong bantu. Lam ni takut skrip salah lah. Tak apa, nanti kita perbetulkan. Okey, lam ni angkat pangkal lidah bersyarat. Maksudnya apabila dalam lafaz jalalah sebelum di baris atas ataupun depan tebal. Apa yang tebal? Lam tu. Lam tu dekat mana? Dalam lafaz jalalah. Ya, tak sebutkan? Allah. Ya. Ya. Okey. Okey, tak apa. Cukup stop dulu situ. Nanti kita bawa dia. Kita buka muka surat. Kita buka muka surat 22. Muka surat 22. Okey, baik. Muka surat tadi dia ada contoh A. Sekarang kita ada belum. Kita masuk contoh B terus. Tadi ada ustazah tanya kan, LRJ itu apa maknanya? Di sinilah jawapan dia. LRJ itu maknanya lidah relax saja. Bila lidah relax je, dia akan bertemu 3 huruf ni. Huruf apa? Bagi tahu Ana. 1, 2, 3. Huruf apa contoh B? Jangan kaf. Off. Okey. Run,
Kha, Ghain, qaf. kha, Apabila kha. 3 huruf ini dia menjadi lidah relax je apabila dia jadi baris bawah. Bila kita letak baris bawah sahaja, maka dia jadi lidah kita relax saja. Dan kita kena acah-acah tebal ataupun tafkhim nisbi. Tidak tebal dan tidak nipis. Tidak tebal. Ulang sekali lagi Ustaz, bagi tahu Ana. Tidak. Ghain. Bukan, apa Ana bagi tahu sekejap tadi. Bila dia jadi tafkhim nisbi tu. Okey, Ustazah Hafizah, ulang pada Ana. Tidak tebal dan tidak nipis. Bagus. Tidak tebal dan tidak nipis. Itulah tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi terjadi apabila 3 huruf ini, ghain, kha dan qaf berbaris bawah. Berbaris bawah. Dan ada satu keadaan lagi. Apabila huruf ghain, kha dan qaf ini mati, tanda mati, dia mati huruf ni sebelumnya berbaris Bawah. ya, baris bawah. Nah, kalau tengok mulut Ana. Ana nak sebut, semua tengok mulut saya kan tadi nak suruh sebut. Nah, ini bibir Ana. Kalau Ana seringai, khi, qi, ri. Kalau Ana muncung, ri, khi, qi. Tapi Ana tak mau. Dia tidak tebal, tidak nipis, tidak seringai dan tidak buka. Maka kita letak ni. Relax je. Ri, khi, qi. Bibir Ana bergerak tak? Bergerak tak? Sekali lagi. Ri, khi, qi. Bibir Ana bergerak tak? Tak bergerak. Ana tidak kata khi, ri, qi dan Ana tidak kata khi, ri. Ana relax je. Ri, khi, qi. Demikian apabila kita buat untuk tafkhim nisbi. Apabila disebut dengan mati sebelumnya, Ana tak hamzah. Ana tak tak. Ana tak Ana melainkan huruf qaf. Qaf tidak termasuk ketika mati. Ya, tafkhim nisbi pada qaf tidak masuk ketika dia mati. Faham? Kenapa Ustazah tak Maksudnya dia masuk? tebal juga Ustazah untuk kaf. Oh, bukan kaf nah. Mana yang kata kaf ni? Siapa Qaf kata kan? kaf ni? Kaf tu huruf Qaf. nipis. Sebab huruf qaf tu huruf tebal. Tetapi huruf qaf ni dia ada bunyi. Apabila kita matikan dia iq. Dia ada bunyi tak? Sebab dia Ada bunyi. qalqalah. Ya, sebab dia bersifat tu. Bersifat mendetak. Ya, sebab itulah dia terkecuali. Boleh faham? InsyaAllah. Okay, best. Contoh C. Ya. Maknanya pangkal Saya lidah kita tanya. Siapa? Saya. Okey, siapa dulu? Siti Saya tu siapa? Perkenalkan nama. Saya tu siapa? nak tanya. Macam mana dengan kedudukan lidah kita macam terletak juga ke Ustazah? Saya tak faham lah. Dia lidah kita relax je. Dia tak masuk letak lidah lepeh. Karena kita lidah kita relax. Relax. Kita pun buat ri. Duduk macam mana tak apa. Lidah kita relax saja. Lidah kita sini rasa relax. Maksudnya mulut gerakan mulut kita dan juga lidah relax je. Ya, tiada pergerakan untuk bibir. Relax je. Kita kata ri, khi, qi. Tak ada pergerakan. Okey, baik. Kemudian kita pergi lafaz jalalah. Tadi Ustazah Mazarila dah bagi tahu yang itu apabila contoh huruf lam dia tebal bila dia jumpa kalimah Allah sebelumnya baris atas dan baris depan. Contoh mullah. Lagi apa dia lagi? Mullah, bullah. Lepas tu mallah. Tu dia contoh dia. Habis. Untuk lam macam tu saja. Tapi kalau dia macam kalau dia jumpa baris bawah tu senanglah bismillah. Baris bawah billah, millah, fillah.
Dia jadi, lafaz jalah tu jadi nipis. Nipis. Faham? Seterusnya, contoh untuk huruf ro. Huruf ro bila tebal, baris apa? Sama jugalah, atas dengan dhammah. Ya, dhammah dan fathah. Ya. Ya. Itu hubahnya bukan harqiq, tarqiq. Bukan harqiq, tarqiq. Tak, huruf T. Tarqiq tu mana nipis. Apabila ro baris bawah dia jadi nipis. Sama juga kalau ro mati sebelum dia baris bawah pun nipis. Ir. Tapi dia ada keadaan dia lah. Dia ada keadaan dia. Tapi setakat tu, hak tu kita ambil tahu. Jadi huruf ro baris atas dan ro baris depan, apa lidah kita jadi macam mana? Angkat pangkal lidah. Angkat. Betul. Angkat pangkal lidah, bersyarat. Macam tu juga untuk lam pun, bila dia baris atas, baris depan sebelumnya kita kena tulis angkat pangkal lidah bersyarat. Baik. Bila lam tu baris bawah? Dia jadi nipis. Nipis. Ya, nipis. Bila nipis lidah kita jadi apa? Lepel. Ya, LL. Begitu juga ro. Bila ro baris bawah lidah kita jadi apa? LL. Ya, LL juga. Ingat tu Okey, barulah kita Ustazah, masuk. kalau ra sukun Ustazah? Ro sukun. Dia ada keadaan. Kalau sebelum pada baris bawah nipis. Ir. Tapi dia ada keadaan dia lagi. Tapi di sini tidak diterangkan. Kalau jumpa mau kita terangkan. Jadi Lana faham ni. Jangan pening-pening lah. Jangan pening-pening. Ambil yang kita tahu yang tulis dah. Nanti dia ada keadaan lain lagi. Jumpa kita beritahu. Okey, seterusnya. Kita patah balik kepada huruf 21. Okey, baca huruf 21 Ustazah Hasni. Contoh A. Ustazah, kejap Ustazah. Muka berapa Ustazah? Kadang-kadang kita masuk episod 3. Sesi ni kita fokus pada chapter 3. Sekarang kita dalam muka surat 21. 20 dulu. Tak, Ana minta maaf. Ana tak ikut turutan. Oh, okey. Ana tak ikut turutan. Sebab Ana nak bagi faham dengan yang mengikut pada yang pointer. Kan? Dah selesai dah. Ya, muka surat 21. Okey, terus baca kepada Ana Ustazah Fauzia. Contoh A, kalimah azim. Tebal. Ra tebal. Tebal huruf. Huruf ra. Ya. Di sini dia tulis, di bawah tu dia tulis bermula dengan muncung. 4 huruf ni dia kena meluncur. Okey, sebut huruf-huruf ni. 1, 2, 3. Ana nak sebut seperti yang chapter 1. Ana tak buat Ana tak nak. 1, 2, 3 semula. Bagus. Okey. Yang tu saja, cukup. Mana nak tengok muka surat 21 je. Ni kalau boleh nak kelas ni kan, walaupun kita malam kan. Tapi bagi dia kemas sikit nah, cerdas sikit nah. Sad, dhad, ta, dha. Bagi kemas semangat sikit. Okey, 4 huruf. 4 huruf yang paling tebal. Ana bagi tahu tadi paling tebal. Okey, di sini di bawah tu huruf dha tu baris apa? Yang mana? Atas. Baris apa? Baris atas. Bila baris atas, dia kena buat apa? Kita kena buka. Okey, kita kena buka. Bila baris atas kena buka. Baik. Bila buka, apa kita kena buat lidah kita? Lidah. Pasal polipiak. Kelidah. Tak boleh. Kerana kalau nak marah, nak buat bahasa Kedah. KL, betul kan? Angkat Jaga betul. Kalau nak marah lagi, bahasa anak Kedah, anak keluar piaunya. KL. Okey. Seterusnya huruf Z letak belah kanan baris apa? Letak sebelah kanan. Kasrah. Seringai. Ya, kasrah seringai. Ataupun Melayu kita panggil baris
Bawah. 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 Okey, situ huruf dha-nya lidah kita kena Angkat keliling lidah. bagus. Angkat keliling lidah. Maka di situ baris bawah dia jumpa seringai. Macam mana kita sebut dia? Wi. Ustazah Fauzah anda suka dia sebut. Cuba semua tengok mulut Ustazah Fauzah dia sebut wi. Sekali lagi Ustazah Fauzah sebut. Wi. Sekali lagi. Wi. Baik, Ustaz ulang Ustaz sebutan tu. Z. Cantik. Ustazah Hafizah sebut. Z. Sekali lagi. Z. Ustazah Hafizah. Masalah sound lagi Pak Traba. Ustazah tengok mulut dia mana? Ustazah Faizah sebut. Wi. Okey, baik. Ustazah Mazah sebut. Ustazah Faizah tak kenal. Ustazah Mazah sebut. Ana tak nampak mulut Ustazah Faizah. Mazah. Tolak sikit Ustazah punya kamera di atas. Ana tak nampak mulut, nampak kat ni. Okey. Sebut. Sekali lagi. Okey, bagus. Ustazah sini sebut. Wi. Okey, tak kenal. Ustazah Supiah sebut. Wi. Bagus. Tengok mulut dia apa semua. Ustazah Mazarella sebut. Wi. Sekali lagi. Wi. Kurang. Ustazah Siti Aisyah sebut. Wi. Bagus. Ustazah Sharifah sebut. Wi. Sekali lagi. Wi. Kurang sikit. Wi. Siapa tak sebut lagi? Ustazah Siti Aisyah sebut. Wi. Bagus. Tengok Ustazah Ustaz sebut. Tengok mulut Ustaz. Tengok mulut Ustaz. Ustaz sebut. Ustaz tak dengar. Dia buat apa? Jap. Ha. Apa? Lagi sekali. Z. Sebut. Tengok mulut Ustaz lah. 1, 2, 3. Z. Macam tu. Dia mesti muncung dulu. Wi. Sebab di sini dia kata bermula dengan muncung. Sad, dhad, ta dan wa bermula muncul dulu. Wi. Semua buat? 1, 2, 3. Wi. Muncul dulu. Wi. Wi. Untuk rosad pula. Sui. Muncul dulu baru seringai. Sui. Muncul dulu. Sui. Baik, Ustazah Mazah buat. Anak-anak tengok. Sebut rosad baris bawah. Sekali lagi. Okey, Ustazah sini. Cantik. Ustazah Supiah. Bagus. Ustazah Mazarella. Muncung dulu sikit. Sebab dia dia huruf paling tebal ni. Jadi kena sekali lagi. Okey, seterusnya Ustazah Fauzia. Mana adik? Ya, Ustazah Sharifah. Bagus. Ustazah Siti Aisyah. Kenapa dia blur? Suara dia taklah okey. Suara buka suara. Ustazah Siti Aisyah. Suara. Ini hujan lah. Dia Okey. Okey, sekali lagi. Oi. Ustazah Siti Aisyah. Ana nak tengok mulut. Nak tak? Oi. Ya, bagus. Ustazah Hafizah. Bagus. Sekali lagi. Ya. Okey, Ustaz. Ustazah Siti Aisyah. Oi. Ustazah Jamalia. Sekali lagi. Huruf dha ke huruf dha ke huruf sad? Sui. Okey, seterusnya pada huruf ta. Sebut Ustaz. Po. Bukan. Ta baris bawah. Tui. Okey, seterusnya Siti Aisyah. Oi. Bagus. Ustazah Jamalia. Sekali lagi. Tui. Sekali lagi. Okey, Ustazah Faizah. Dia muncung siap-siap dah. Dia muncul standby dah. Dah suruh dia terus dia sebut. Ustazah Fauzia. Bagus. Ustazah Sharifah. Ya, Ustazah Siti Aisyah. Ustazah Hafizah. Jangan heranlah kalau nak suruh 2 kali nak. Ustazah Mazia.
Bagus. Ustazah Hasni. Ri. Ya, Ustazah Sufia. Bagus. Ustazah Mazarela. Wei. Kenapa Ana suruh huruf tebal sebut baris bawah? Kerana dia payah. Sebab dia huruf tebal tetapi baris bawah. Berbeza dengan dia baris atas dan baris depan. Sebab dia dah tebal. Jadi kita senang. Kalau huruf Dha kita buka saja. Dha. Cuba Pak Ustaz. Buka. Untuk Dha. dia buka. Dha. Yes. Okey, Ustazah Siti Aisyah. Sekali lagi. Ya. Ustazah Jamalia. Tebalkan dia. Dha. Sekali lagi. Dha. Ya, dia kena buka lah. Ustazah Faizah. Ya, bagus. Hak ni Ana puas tengok dia buka. Okey, Ustazah Hafizah. Ya, cantik. Ustazah Siti Aisyah. Ya, bagus. Ustazah Sharifah hilang. Okey, Ustazah Fauzia. Ya, bagus. Buka mulut. Ustazah Mazia. Ya, bagus. Ustazah Hasni. Cantik. Ustazah Sufia. Buka lagi. Dha. Ya, Ustazah Mazarela. Silap. Ya, itu Sekejap. cara dia. Ya, Betul betul. Itu cara Okey. dia. Inilah nama dia apabila kaedah tahqiqi. Sebab apa? Ana paksa buka. Okey, berserian belum lagi. Suruh muncung. Ni nama dia kaedah tahqiqi. Ada apa pernah tanya Ana doa, apa makna kaedah tahqiqi? Inilah makna dia. Sebab kita nak exaggerate mulut. Nah. Kita nak buka. Okey, untuk sekarang untuk seringai pula. Untuk seringai huruf tebal. Pakai huruf Dha. Okey, sebut huruf Dha pula. Dhi. Mula-mula kita mincung untuk meraihkan huruf. Kemudian kita seringai untuk meraihkan baris. Yang ni yang payah. Dhi. Ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Sama-sama. 1, 2, 3. Muncung dulu baru seringai. Dhi. Sekali lagi. Dhi. Bagus. Sekarang kita untuk Dhu. Dhu tak ada masalah. Sebut Dhu. Seorang-seorang. Ustazah Mazia. Dhu. Ana tak nampak mulut. Tinggi sikit. Sikit. Okey, tapi bunyi tebal. Dhu. Ya. Dhu. Ustazah sini. Ya, bagus. Ustazah Sufia. Ya. Keluar kali dah. Dhu. Sekali lagi. Mazarela. Ustazah Mazarela. Okey. Ustazah Fauzia Ibrahim. Cantik. Ustazah Siti Aisyah. Sekali lagi. Dia kena tebal. Kalau kita tak tebal, dia kata tukar huruf Zal. Dhu. Huruf Dha. Dhu. Ustazah Hafizah. Ustazah Siti Aisyah. Tebalkan. Dhu. Bunyinya tebal. Ya. Kita kena angkat keliling lidah. Seterusnya Ustazah Jamalia. Bagus. Ustazah Faizah. Ya. Ustaz. Ya. Ustazah Sharifah. Suara Ustazah, suara. Tak boleh? Dah. Okey. Okey. Dhu. Ya. Tebalkan dia lagi. Dhu. Okey, baik. Sekarang kita buka pula muka surat 23. Ni huruf apa? Ini huruf apa? Muka surat 23. Huruf apa? Sekali lagi. Huruf tebalkan nipis. Huruf tebalkan ni penipis. Sebab kena sebut. Ya, sebab huruf nipis. Jaga hati-hati. Kalau kita silap sebut, maka Dha dan Zal boleh tertukar. Kalau tertukar, maka kesalahannya kesalahan Besar. ya, kesalahan besar. Jadi sini nipis. Nipis ni
Kalau nipis, Zal. lidah kita jadi apa? Lepeh. Ya, Lidah kita lepeh. kata dia lepeh. Di sini dah ada situ, lah lidah lepeh. Kemudian dia tunjuk situ kata untuk baris buka. Baris buka dia tulis apa? Baris. B. Buka. Dia tulis apa? B. 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 Dia tulis B. Fathah B. Okey, fathah buka. Okey. Macam mana kita nak sebut huruf zal? Sebut-sebut kan huruf zal, anak nak tengok. Ustazah sini. Zal. Sekali lagi. Zal. Seorang-seorang anak nak test seorang-seorang. Anak nak tengok seorang-seorang. Okey, Ustazah Mazah mula dulu. Mulut tak nampak Ustazah, mulut tak nampak. Panjangkan leher. Sekali lagi. Seorang-seorang anak sekali. Sekali lagi. Dia lambat. Dia punya ni dia lambat. Okey, Ustazah sini. Zal. Cantik. Ustazah Supiah. Zal. Bagus Ustazah Mazarela. Zal. Ya, Ustazah Siti Aisyah. Ya, Ustazah Hafizah. Zal. Ya, Ustazah Siti Aisyah. Ya, Ustazah Fauzia. Zal. Bagus. Ustazah Jamalia. Zal. Keluar lidah tak? Zal. Bagi keluar. Jangan. Tak mau macam ni. Zal. Salah. Keluar lidah dulu. Zal. Zal. Keluar lidah dulu Ustazah. Bukan keluar lidah kemudian. Keluar lidah dulu. Zal. Zal. Lidah lepas tu. Ustazah kata zal, lidah bawa ke dalam. Ke tepi. Zal. Jangan. Zal. Lidah keluar dulu. Letak lidah dulu. Ustazah letak lidah. Letak buat macam. Buat ikut anak. Zal. Masuk lidah ke atas. Zal. Tolong masuk dalam. Masuk dalam. Zal. Masuk dalam. Zal. Jangan malu buat keluar lidah. Ni sebenarnya sebutan huruf ni kalau kita sebut dengan betul dia sebagai satu penyembuh, sebagai syifa untuk kita. Zal. Macam tu dia masuk sikit dah. Okey, Ustazah Faizah Ibrahim. Praktis Ustazah Jamalia Okey. Ustaz. Zal. Sekali lagi. Dia tutup mulut cepat kan? Zal. Macam tak keluar lidah sekali lagi. Lidah pendek lah. Dia bukan masalah tu. Mula-mula anak praktis Ustaz pula. Jadi. Ustaz pula pandai-pandai. Sementara nak biasa. Ya, Ustazah Sharifah. Zal. Ya. Dia lidah kita kena bawa ke tepi. Zal. Zal. Tu dia Ke tepi geraham ke? Ya. Meraihkan huruf Ni belakang gusi, belakang gusi sebelah atas sama ada kiri atau kanan. Tapi tak mau di tengah. Zal. Bila di tengah dia jadi sebutan dia tebal. Kita nak sebutan yang nipis. Zal. Cuba bezakan kepada anak antara zal dan zal. Yang mana dengar nipis? Yang sini kah? Yang sini. Zal atau zal? Yang mana nipis? Yang tepi. Jadi kita nak tolak yang tu pergi ke tepi supaya dia nak bunyi nipis. Okey, baik. Bagus tak sebut zal tu? Sekarang untuk baris atas, cuba sebut. The. Letak lidah. Mula-mula lidah dekat. The. Okey, lepas tu untuk baris bawah. Baris bawah kita seringai kan? Baris bawah seringai kan? Betul tak? Baris bawah seringai. Betul tak? Betul kan? Okey. Maka seringai. Seringaikan dia. Ustaz jangan ni. Jangan nanti jadi lo. Nipiskan dia. Bunyinya nipis. Ustazah Mazarela tak sebut. Okay, anda cek dengan Ustazah Mazah sebut. Okey. Dia masalah huruf nipis. Masak dengan
masalah huruf nipis apabila bertemu baris dhammah. Itu masalah. Sebab huruf zal tebal ke nipis? Dia nipis. Bagus, nipis. Lidah kita kena jadi Lepek. lidah lepek. Maka kita sebut dia zi. Zi. Tapi saat ni kita nak sebut dia huruf zal bertemu baris atas. Tengok mulut anak. Du. Sebab baris dhammah tu dia Muncung. muncung. Maka bila baris ni huruf nipis bertemu baris dhammah dia akan jadi macam ni. Okey, Ustaz sebut dulu anak-anak tengok. Zu. Ya, Ustazah Faizah. Ya, Ustazah Syamilah. Sekali lagi. Ya, Ustazah Faiz Fauzia. Du. Ustazah Siti Aisyah. Sekali lagi. Okey, Ustazah Hafizah. Zu. Dia ni suara dengar dulu baru bergambar bergerak. Sekali lagi. Zu. Ya, tapi jadi. Okey, serunya Ustazah Siti Aisyah. Ya, bagus. Ustazah Mazarela. Zu. Ya, jadi. Ustazah Supiah. Bagus. Ustazah Hasni. Ya. Ustazah Mazia. Seringai dulu. Ya. Sekali lagi. Zu. Serentak. Zu. Zu. Sebab yang ni perlu yang ni penting. Inilah yang pentingnya huruf tebal dan nipis. Yang tadi kita buat huruf tebal untuk huruf dha. Huruf dha dan zal dia tempat yang sama. Pula tempat sama. Bezanya tebal dan nipis. Jadi kita kena hati-hati. Okey, dah selesai. Okey, ada apa nak tanya setakat ni? Dia yang baris depan tu, zu tu bila kita tarik lidah tu dia sama macam seringai kena ke tepi lidah tu. Dia tak perlu. Sebab huruf apa? Za kan zal? Zai. Huruf nipis. Zal. Huruf zal, huruf nipis. Bila kita huruf nipis, kita mesti kita lidah lepeh. Bila kita lidah lepeh, dia automatik. Kita sebut dia zal. Betul tak? Zal. Sebut huruf saja. Zal. Bila dia lekat baris atas, Ustaz nak buat baris bawah. Okey, kalau baris depan macam mana? Senangnya zal. Bukan tak ada masalah. Zal. Tak ada masalah. Bila baris huruf nipis bertemu baris depan atas, tiada kurang masalah. Kalau baris depan dhammah? Ya. Kalau dhammah yang masalah sikit. Seringai dulu. Zu. Ya, Anda buat tanpa suara. Sebab nak tunjuk mulut. Zu. Ni sebab apa yang kita buat? Sebab kita belajar macam tadika. Bila kita bertadika, kita kena belajar satu-satu. Tahqiqi. Jadi satu-satu. Baik. Rasa macam malu tak buat? Tak ada. Rasa segan tak macam buat mulut-mulut ni? Tapi rugi. Ustazah kena belajar. Ustazah dah bayar mahal. Ustazah tak ikut macam mana nak buat. Rugi. Nanti kalau nak Ustazah dengan Ustaz nak dapat baca yang baik, ikut macam ni. Ana masuk NLP 2 kali. Masuk. Kalau Ana bukan trainer, Ana nak jadi peserta. Sungguh. Tapi dah ditakdirkan jadi trainer. Jangan segan nak sebut. Zazizu. Cuba sebut cepat 3 tiap. Zazizu. Okay, cuba Ustazah Maziah teka. Buat. Bagus. Ustazah Sasini. Ya, jadi. Bagus jadi. Ustazah Supiah. Bagus. Ustazah Mazarela. Zazizu. Ya, cantik. Ustazah Fauzia. Zazizu. Sekali lagi. Zazizu. Sebab Anda tengok bunyi zal.
Zal. Tak ada. Dia tu zal nama huruf. Kalau depan dia bunyi za saja. Sekali lagi za. Zidu. Zidu. Okey, sebenarnya Ustazah Sitansha. Zal. Ya, sekali lagi. Zal. Ulang semula. Sebab anda nak suruh yang huruf muncung tu. Yang tu anda nak tengok. Okey, sebenarnya Ustazah Hafizah. Zazizu. Bagus, cantik. Ustazah Sitansha. Zazizu. Ya. Okey, sebenarnya Ustazah Sharifah. Zazizu. Ya, Ustaz. Zazizu. Bagus, Ustazah Faizah. Zazizu. Bagus, Ustazah Jamalia. Zazizu. Tak mau za, Ustazah kena keluar lidah. Za. Za. Sekali lagi. Zazizu. Kalau Ustazah tak keluar lidah, Ustazah tak keluar lidah, dia akan tentukan huruf zai, Ustazah. Dia akan tentukan huruf zai. Sebab zai, zazizu. Kita kacap gigi, keluarkan lidah, letak lidah di atas gigi. Za. 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 Zazizu. Nanti praktis dengan Badi Praktis dengan Ustazah perlu praktis ni sebab Ustazah masalah sikit untuk sebut huruf. Okey, kita buka semula kepada muka surat. Muka surat 21. Anda nak dengar semula sebutan huruf va. 3 va, vi, vu, va, vi, vu. Okey, Ustazah Syaifah mula. Za. Zi. Zu. Bagus. Okay, bila kita tentang payah tu, tentang zi tu payah. Okey, Ustaz. Za. Zi. Zu. Ya, Ustazah Faizah. Za. Zi. Zu. Ini yang payah. Yang zi ni payah. Ustazah kena muncung dulu. Tengok mulut anak. Zi. Zi. Okey, buat. Zi. Za. Zi. Tak nak. Zu. Tak nak. Zi terus keluar dari Ustazah. Zi tak nak. Dia mesti muncung dulu. Sekali lagi. Zi. Baru jadi. Okey. Ustazah Jamalia. Za. Zi. Zu. Okey. Baru hak tu nampak jadi. Sebab huruf za tebal sikit senang. Okey. Ustazah Fauzia. Za. Zi. Zu. Bagus. Ustazah Sitansha. Za. Zi. Zu. Bagus. Ustazah Hafizah. Ustazah Hafizah. Ustazah Hafizah. Tak ada respon. Tak dengar Ana. Assalamualaikum Ustazah Hafizah. Zo. Zi. Zu. Dia suara dia keluar dulu. Gambar. Zo. Zi. Dengar? Ya, dah. Okey. Zo. Zi. Zu. Okey. Ustazah Supiah. Za. Zi. Zu. Bagus. Terus Mazarella. Ustazah Mazarella. Za. Zi. Zu. Ustazah kena ini muncul sikit mulut. Va. Sekali lagi. Za. Zi. Zu. Baru jadi. Okey, Ustazah Mazia. Ustazah Mazia. Sekali lagi. Dia lambat. Dia suara masuk dulu baru gambar. Okey, tapi anda nampak mulut Ustazah. Ustazah Hasni, anda nampak? Za. Zi. Ya. Zu. Payah kau Ustazah sini kan. Nak kena muncung dulu. Anda faham. Anda pun dah hadapi. Anda pun dah melalui fasa ni. Okey, bagus. Yang penting sama juga pada huruf sad, huruf ta dan huruf ba. Nanti praktis Nanti praktis. Walaupun anda tak bagi tahu tentang huruf ta, ba atau ba dengan sad, tapi kaedahnya yang sama. Okey, baik. Satu lagi muka surat yang kita belum sentuh. Okey, baik. Muka surat 20.
Muka surat 20. Okey, sini ada 3 huruf yang tadi kita kata huruf bilik mana ni? Huruf 3 huruf ni B. bilik mana? Muka surat 20. Bilik B. Okey, bilik B. 3 bilik B. Yang pertama atas tu dia tunjuk yang tiada alif mat. Tiada alif mat. Okey, cuba sebut yang tiada alif mat. Baca 1, 2, 3. Ra. Bagus. Sekali lagi. Sekali semula 1, 2, 3. Bagus. Baca yang kedua pula. Yang ada alif mat yang kita berkepanjangan tu. 1, 2, 3. Lagi. Cantik. Cuma dia tak serentak lah. Tapi anak tak. Bunyinya sama. Tak ada yang tadi. Okey. Yang di bawah pula. 1, 2, 3. Yang tiada alif. So. Okey. Jangan baca Sod Dr. Zona sebab yang tu nama huruf. Tapi dia tak ada baris. So. Bagi kebas. So. Bo. Mulut kita jadi muncung. Okey, semula 1, 2, 3. Semula muncung dan buka. Muncung dan buka. Semula 1, 2, 3. Bagus. Baca yang ada alif pula. 1, 2, 3. Panjang. Sekali lagi semula. 1, 2, 3. Bagus. Sebab apa dia mengikut baris. Kalau katakan sebab ni hurufnya huruf tebal, maka bila kita baca berbuta tambah dengan alif, maka dia akan jadi mengikut tebalnya huruf tersebut. Seperti mana dia berkaitan dengan muka surat 16. Maka itu kalau kita hurufnya nipis, the bagi se be ke alifnya nipis. Hak ni ro ho o bo bo vo so. Masya Allah, tabarakallah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Ada apa-apa yang muskil? Okey, tak ada. Anda faham. InsyaAllah memang kelas ni tak ada. Baik. Anda dah janji kan minggu lepas kan? Anda nak agak-agak anda lupa tak janji lepas? Sesi lepas. Anda nak suruh buat apa? Anda nak suruh hafal alif bata, tapi tak mau tengok buku. Okey, buat semua tutup buku, Ana pun tutup buku. Ustazah Maziah, daripada alif sampai ya. Semula 1, 2, 3. Soal-soal semua jangan ni ya, bagi dia seorang. Sakit semua kena. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zai. Cukup. Ustazah tak silap. Bukan Zai. Ustazah hafal lain. Ustazah Hasni. Salah. Tutup. Berhenti. Okey. Macam tu. Alif. Salah. Tutup. Mula dah salah dah. Alif. Ustazah setia. Ustazah setia. Saya ya. Ya. Okay. Saya Sekali lagi semula Ustazah semula. Ada masa kita ni Ustazah Hasni. Alif. Ha, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Salah. Stop. Silap. Salah. Nanti hafalan. Ustazah Mazarela. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, sin,
Salah, berhenti. Hafal ni. 1, 2, 3, 4 hafal sekali lagi. Ustazah Fauziah, mula pada alif. Alif. Ba. Ta. Ta. Jim. Ha. Ha. Dal. Zal. Salah Ustazah. Salah berhenti. Salah berhenti. Okey, seterusnya Ustazah Siti Aisyah. Hafal lagi. Alif, ba, ta, ta, ho, dal, dal, zain, Salah berhenti Ustazah. Hafal lagi. Hafal semula Ustazah Hafizah. Alif. Ba. Ta. Ta. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Tak mau sin. Sod. Tak mau sin. Sin. Salah. Hafal lain. Tengok hafal daripada mengikut pada tulisan. Okey, seterusnya Ustazah Siti Aisyah. ba, ta, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zain, sin, Sekali lagi. Zain. Zain. Kalau Zain salah. zain, Hafal lagi sekali ni. Zai. Bukan Zain. Zai. Zai. Okey, seterusnya Ustazah Jamalia. Ustazah Jamalia. Alif, Salah. ba, Salah. Mana boleh? Alif. alif, Salah. Okey, ba. Ustazah Faizah. Salah hafal lain. Ustazah Faizah. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sod. Dod. Salah Ustazah. Salah. Mana ada Shim? Salah Ustaz Haikal. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظا عين غين Salah. Salah. Dua-dua salah. Ustazah Sharifah pula. Salah. Hafal lain. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Betul? Apa? Salah. Apa yang salah? Ha tu salah. Ha. Ustazah. Semula. Daripada semula. Silap tu. Ustazah antara jim, ha, khaw. Khaw. Jim, ha, khaw. Jim, ha, khaw. Ha. Qaf. Semula nak. Ha. Lepas jim huruf apa Ustazah? Ha. Ustazah khaw dulu Ha. ke ha dulu? Ha dulu. Tadi saya kata khaw dulu, kata dia ha dulu. Ha dulu. Betul? Ha. Okey, terus. Jim, ha, sambung kat situ. Jim, ha. Okey, sambung situ. Siapa? Ustazah lah. Oh, saya. Jim. Ha. Qa. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sod. Salah, berhenti. Ha. Salah. Huruf shin salah.
Oh, shin salah. Okey. Cuba tengok nak sebut dia pun bagi kena juga. Kalau kata rem, ain, salah juga. Tengoklah ni. Jangan tengok buku nak. Tengok pada mulut anak sebut alif. Kena cepat. Alif tak nak. Alif pun tak nak. Alif cepat. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin. Shin itu bulut bunga. Tak mau bulut bunga tak mau. Sini ada. Shin. Sebab dia nipis kan. Shin. Sad. Dad. Ta. Dha. Ain. Ain tak nak. Ain. Ain tak nak. Ain. Ain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Cara sebut dia macam tu. Nun. Waw. Ha. Hamzah. Ya. Jadi sebutan dia macam tu. Minggu depan anak nak suruh sebut sekali lagi. Tapi tak mau tengok buku. Okey, bagus. Kita ada masa sikit lagi. Kita buka buku untuk minggu hadapan. Pelajaran untuk minggu hadapan. Buka chapter 4. Okey, ini anak nak bagi sikit sebagai persedia untuk preparation. Untuk kita, ustazah semua buat dengan badi. Tengok sini, dia cerita tu huruf berbaris. Tapi sebenarnya sini kita kena cerakinkan. Jadi sini kita tengok sini. Chapter 4 huruf berbaris 2 step. Cerakin kan 2 step. Sini tulis I, U. Tapi kita cerakin ke satu-satu. Hamzah. Huruf tebal ke huruf nipis Hamzah? Tipis. Maka lidah kita? Lepeh. Jadi guna 2 step. Pertama meraihkan huruf, kedua meraihkan baris. Hamzah. LL. Fathah. Buka. Hamzah. Lidah leper. Kasrah. Seringai. I. Hamzah. Lidah leper. Dhammah. U. I. U. Boleh? Cara cerakin tu insya-Allah. Mesti ada salah seorang ni akan dapat dan boleh bantu kawan-kawan nanti dalam badi. Okey, seterusnya chapter 5. Okey, tak apa. Anak abaikan chapter 5. Chapter 5 kita belajar untuk ni. Sesi yang kedua minggu depan. Ini untuk sesi pertama minggu depan. Okey, anak ambil pula sekali lagi. Huruf ta, huruf tebal. Huruf ta, huruf tebal. Ta tu kita kena buat apa di lidah kita? Angkat keliling lidah. Angkat keliling lidah. AKL. Okay. Jadi anak sebut ta, AKL. Fathah, buka. Ta, AKL. Kasrah, seringai. Ti, ta, AKL. Dhammah, muncul. Ta, ti, tu. Macam tu cara dia. Boleh tak cerakin untuk minggu depan semua untuk muka surat ni? Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Sebelum kita tutup kelas. Ustazah, sekali lagi. Tak ingat. Okey, sekali lagi nak anda bagi. Ya, anda bagi huruf lain pula, huruf dal. Anda bagi huruf dal. Anda bagi huruf dal pula. Okey, sebelum tu anda tanya. Dal tu dah ditebalkan nipis. Nipis. Maka lidah kita jadi? Lepeh. LL. Lidah lepeh. Okey. Kalau Ustaz boleh, Ustaz tolong cerakin kan? Bagi mereka dengar. Huruf dal. Dal. Lidah huruf nipis. Lidah lepe. LL. Fathah. Baris atas. Da. Dal. Lidah lepe. Baris bawah. Kasrah.
di. Dal, lidah lepeh, baris depan, dhammah, du. Da, di, du. Bagus. Boleh? Tapi kalau boleh, ya boleh. Tapi kalau boleh Ustaz sebut dal. Dal, Dal. Tak mau. Sebut seperti mana huruf yang kita sebut. Dal. dal, Jim. Okey, macam tu. Okey, boleh Ustazah Fauziah. Yang tak boleh Ustazah Fauziah buat huruf sin pula kat Ana. Ana nak check Saya. tengok. Boleh? Ya. Shin ni. Bukan shin. Bukan shin. Sin. Yang Okey, seperti sin ni payah boleh. huruf ba. Si huruf ba. Ba. Lidah lepeh. Buka. Sebelum buka tu sebut dulu baris apa? Fathah. Fathah. Sekali Ba. lagi. Tak mau. Kalau tak boleh kita fathah, Ustazah kalau kita buka baris atas. Yang tu pun boleh. Sekali lagi. Ba. Baris atas. Belum lagi Ustazah. Pakai huruf dulu. Ba, lidah lepeh. Oh. Ba. Lidah lepeh. Baris atas. Ba. Buka. Buka. Baru bunyi ba. Sekali lagi ulang. Ba. Lidah lepeh. Buka. Ba. Ustazah kena praktis dengan badi. Nanti praktis dengan badi nah. Bukan anda tak mau, tak sudi. Tapi memandangkan masa. Okey, anda bagi seorang lagi peluang. Ustazah Mazarela buat untuk huruf sad. Ustazah semak Ustazah Fauziah ya. Semak. Tadi huruf nipis. Sekarang sad pula. Sad huruf tebal kan nipis? Tebal. Tebal. Okey, mula Ustazah. Okey. Huruf sad. AKL. Angkat keliling lidah. Okey, kalau sebut AKL sudah. Jangan cuba angkat keliling lidah dah. Cukup dah AKL semua kita dah faham. Okey. Fathah. Baris atas buka. Salah tu. Betul. Betul. Terus. Terus. Jangan baca so. Itu jadi panjang. Baca Ustaz kita ada so. Baca cepat. So. Ya, So. kemudian. Ya, untuk yang seterusnya. Tak habis gitu. Okey. Huruf sad. AKL. Kasrah. Seringai. Si. Ya. Sebenarnya. Ya. Huruf sad. AKL. Dhammah. Muncung. Su. Sebut. So, si, su. So, si, su. Macam tu. Jaga pada hurufnya. Huruf ingat. Huruf tebal pada baris kasrah. Sui. So, si, su. Okey, itu untuk baris tebal. Dan baris nipis. Okey, dah sikit. Okey lah. Ustazah Sharifah nak cuba? Nak cuba Ya, untuk huruf Wo. Dho, AKL, fathah, baris atas, buka. Bunyinya vo. Okey. Jangan buat macam tu. Kita kena buat lanjut. Kita terus dah. Wo. Jangan kita huruf panjangan. Dengan ni. Wo. AKL. Kasrah. Seringai. Vi. Wo. AKL. Dhammah. Muncung. Bu. Wo. Vu. Yang ni sebagai satu bonus tau. Saya ni sebagai satu bonus. Nanti bila kita nak exam. Okey, baik. Jadi nanti boleh praktis dengan badi. Hari ni untuk sesi yang pertama minggu hadapan. Minggu yang kedua. Kemudian untuk sesi yang kedua. Sesi pertama, sesi kedua, chapter 5. Ustazah Sufiah okey kah? Alhamdulillah. Ustazah Mazah okey kah? Ustazah Hasni? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustazah Fauziah. InsyaAllah. Okey, Ustazah Siti Aisyah. Alhamdulillah. Ustazah Hafizah. InsyaAllah okey. Alhamdulillah. Ustazah Siti Aisyah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah Faizah. InsyaAllah. Ustazah Sharifah. InsyaAllah boleh. Tanya semua. Okey, Ustaz.
Ana serah kepada Ustaz untuk lagi kita tutup kelas kita dan dengan doa. Jadi Ana ucap terima kasih semua, minta maaf jika Ana terkuat suara, terderai atau terasa, Ana minta maaf. Tapi terima kasih atas kerjasama. Okey, sila Ustaz. Okey, kita tutup majlis kita dengan suratul Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah. Sukses semua. Okay. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Sama.